Setiap kali kita nak cakap tentang Iran, mesti ada ramai yang akan kecam. Kecam tanpa faham sebenarnya. Sorry to say. Tapi Iran dah hancurkan Syria, Yaman, Iraq, semua. Korang tengok sendiri geng-geng Iran di mana ada, di situ ada problem. Sama macam orang Bempers, sama macam US. Tiga-tiga sama. Kalau kita cakap macam ni, orang kata, oh yang ni geng US apa semua, yang ni geng orang. Kenapa? Kalau tak suka dengan Iran yang hancurkan negara saya, disebabkan Iran ada lebih daripada 1 juta orang syahid di Syria. Kalau saya kata benda tu, maknanya saya sokong US. Mana saya peduli US ataupun orang Bempers. Sama. Iran sama. Kata Iran bantu Palestin. Apa yang dibantu Palestin selepas 7 Oktober? Sebelum 7 Oktober dia supply senjata untuk apa? Untuk dia ada kuasa di Timur Tengah, bukan kerana dia suka dengan Palestin. Salah seorang daripada ketua berjuang H pernah cakap sebelum ni, dia kata apa? Dia kata Iran bantu kami untuk ada kuasa dan untuk cuci nama. So dia bantu kami dan kami akan terima kasih kepada Iran. Sudah, macam tu. Dia boleh cuci nama dia dan kami boleh pakai senjata ni untuk membebaskan Palestin, untuk lawan orang Bempers. Berperang yang last antara orang Bempers, US dan Iran hanya kerana nuklear Iran. Tak ada kena mengena dengan Gaza, dengan Palestin. Tak ada kena mengena. Dan geng-geng Iran di negara-negara Arab, diorang bukan pertahankan Palestin, pertahankan Iran. Gaza lebih pada 40,000 orang syahid dan Gaza semua dah hancur. Orang Bempers dah ambil daripada Gaza 70%. 70% orang Gaza hidup hanya dalam 30%. Lepas tu orang mai kata, Iran dah bantu Palestin, dah dibantu apa sebenarnya? Tak ada siapa yang bantu Gaza untuk hentikan serangan orang Bempers dekat Gaza. Tak ada. Nak kata Arab mana ke apa, Arab pun tak tolong. Tak ada siapa yang tolong Gaza. Ada orang komen dekat saya, dia kata, kenapa Syria tak tolong? Syria macam mana nak tolong kalau Iran dah hancurkan semua Syria? Iran dengan Rusia yang backup Bashar Assad, yang bom di seluruh Syria, semua dah hancur. Lepas tu orang Bempers dia takut selepas Bashar Assad jatuh, dia bom tempat-tempat senjata di Syria. Sekarang ni kenapa orang Bempers takut dengan Syria? Kalau Bashar Assad tu hero. Sebelum ni orang Bempers hidup aman, ada Bashar Assad. Selepas Bashar Assad jatuh dan ganti dia Ahmad Al-Shara' Al-Jolani, baru orang Bempers sekarang ni rasa takut. Orang kata Jolani ni geng US ke apa. US dah letak banyak sekatan dekat Syria. Syria yang dah hancur, dah letak banyak sekatan. Bayangkan macam mana orang Syria nak hidup. Macam mana kalau dah letak sekatan dekat ekonomi, dekat minyak, dekat semua. Tak boleh beli apa-apa daripada mana-mana. Kerana apa? Kerana US letak sekatan. Siapa yang bagi kuasa dekat US? Syria kah? So Presiden Syria terpaksa jumpa dengan Trump untuk tarik sekatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, selepas dah jumpa dengan US, dah tarik sekatan. US pun dah keluar daripada Syria. Rusia dah keluar daripada Syria. Tinggal lagi satu tempat pun bukan Rusia yang kontrol, kerajaan Syria yang kontrol. Iran dah keluar daripada Syria. France dah keluar daripada Syria. So Al-Jolani ni baik ke jahat kalau macam tu? Dibuat apa? Adakah dibuat damaian di Sain Abraham dengan orang Bempers? Tidak. Adakah dia mengiktiraf Bukit Al-Golan untuk orang Bempers? Tidak. Sampai sekarang dia fight untuk dapat Bukit Al-Golan balik. Kebebasan Palestin dah dekat sangat kerana Damsyik dah bebas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. So wallahi saya nampak, macam saya nampak depan mata saya, yang Palestin bebas. Just tunggu dan bersabar dan doa. InsyaAllah Palestin akan bebas.